sesuai jugalah. Tak cantik eh? Tak cantik lah. Lain ada nak? Cantik lah ni. Sesuai dengan Tata. Cuba Tata tengok. Betul lah boy. Memang cantik. Colourful meriah. Baju air kita cantik lah. Wah, samalah kita ambil semua ni lah boy. Ambil lah. Okey, kita ambil. Ni ambil dua-dua sekali. Happy Deepavali. Okey, thank you. Boy, baju sudah beli. Lagi apa nak beli lagi? Muruku belum beli. Oh ya, kalau tak ada muruku tak ada komplain lah. Betul. Selalu kita beli kat sana kan? Sana betul. Jom. Manisan ada, muruku ada. Beli. Hai bang, nak satu muruku bang. Satu muruku, satu je? Satu je bang. Satu je kan? Nak bayar pakai apa, Dik? Pakai QR Atlas bang. QR Atlas, boleh scan di sini Boleh Okay. Boy, Atlas ni apa boy? Atlas ni digital banking bank Muamalat. Macam-macam ada. Saving spot ada, ganjaran dia, semua ada. Ui, maju betul bank sekarang. Zaman Tata langsung tak ada macam ni semua. Guna dah advance lah Tata. Baguslah. Anyway, terima kasih lah boy beli muruku untuk Tata ni. Baju colour tahun ni memang meriah punya. Ada orang. Pandai pun pilih kedai. Biasalah. Itu lah, bagus lah kau. Wah, apa ni? Mumu Comel je. Assalamualaikum ke? Boy, cuaca panas lah hari ni. Wah, panas sangat lah hari ni. Tapi Aboy pandai lah negotiate barang semua. Bagus lah itu macam. Mana ni? Sudah. Alamak, Tata. Yang dah. Muruku Tata hilang lah. Hayud. You sudah tahu. Tak ada muruku di Bali tak ada lengkap. Yang dah, you buat macam ni. Macam ni. You sudah tahu. Tak ada muruku di Bali tak ada lengkap. Yang dah, you buat macam ni. Alamak. Muruku lagi tak? Tak habis bang. Kak, Apa Aboy ni? Nak apa datang petang-petang ni? muruku lagi tak? Tengok pukul berapa. Kedai pun akak dah lock. Alamak. Datang esok lah. Akak di stop. Esok ya? Ya. Okey, terima kasih. Bang, muruku lagi tak? Alamak boy. Abang baru je jual dua bekas tadi. Tu ada jual kat luar tadi. Baru je. Okey bang. Ish, mana aku cari muruku ni? Alah esok Deepavali. Bro, you cari muruku ke? Ya. Saya ada extra. You ambil ni. Tak apa ke? Saya belanja. Serius apa? Rezeki kita kongsi bersama. Thank you. Okay. Betul lah apa Tata cakap. Buat baik ni, jangan harapkan balasan. Tapi, percayalah, rezeki tu akan datang pada waktu yang tepat. Boy, ni pagi di Bali kan? Ya. Tata ada surprise untuk kamu. Apa tu? Ada jeng-jeng. Thank you. Ada ampau untuk Aboy. Tata. Okey, Apa pun ada surprise untuk Tata. Muruku untuk Tata. Weh, terima kasih Aboy. Sama-sama Tata. Tata tak sangka. Lengkaplah di Bali dengan muruku hari ni. Bagusnya lah anak mama ni. Berbudi bahasa dan selalu ingat pesan Tata. Betul tak bang? Betul lah tu. Sayang sangat si Aboy ni kat Tata dia. Macam mana pelik pun hidup kita, barang boleh gaib, mood boleh naik turun. Tapi bila dapat berkumpul dan makan sama-sama, itulah bahagia sebenar.